Okay guys, hari ni nak review rumah banglo 2 tingkat Bandar Baru Seri Kelebang, Ipoh untuk dijual. Corner lot ya guys, tanah dia 7,000 kaki persegi. Okay, jom kita pergi tengok. Ni ruang posh dan tanah dia memang besar. Boleh buat sebuah rumah lagi guys. Okay, jom kita masuk ke dalam rumah. Masuk-masuk, ini ruang makan. Dan ini ruang tamu. Memang besar, memang luas, dah macam dewan. Kalau ada family ramai, memang cukup best dan tak ada masalah. Kita ke ruangan dapur kering. Ini dapur kering lah. Dan tingkat bawah kita ada satu bilik saja. Dan bilik ni memang besar guys. Dan kita boleh akses ke dapur. Jom kita ke dapur basah pula. Ini dapur basah siap dengan tabletop. Memang besar. Dan kita ada satu toilet di belakang. Dah siap dengan bilik lah rumah ni. Ni toilet dah memang besar, memang luas. Okey. Kita ke tingkat atas pula guys. Ini dapur kering tadi, siap tabletop juga. Satu bilik di bawah. Ruang makan, ruang tamu. Tengok macam mana punya luas. Banglo 2 tingkat Bandar Baru Seri Kelebang, Ipoh. Okey, kita naik ke tingkat atas pula. Okey, tingkat atas. Ni ruang family tingkat atas. Memang besar juga. Dan di tingkat atas ni kita ada 4 bilik tidur. Ni bilik tidur yang pertama. Dan ni toilet di tingkat atas lah. Ini bilik tidur yang kedua. Semua besar-besar bilik dia. Kita ke bilik tidur yang ketiga. Ni bilik tidur yang ketiga. Memang besar. Sama saiz macam master bedroom rumah teres. Dan ini baru master bedroom rumah ni. Ni master bedroom lah. Memang besar, puas hati. Dan kita ada satu toilet di sini. Ni toilet untuk master bedroom. Okey, itu sahaja review rumah 2 tingkat corner lot di Bandar Baru Seri Kelebang, Ipoh untuk dijual. Harga tak ada lah mahal mana pun. 1 juta sahaja. Okey, kepada anda yang berminat dengan rumah banglo corner lot Bandar Baru Seri Kelebang ini, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.